Nampak? Satu kali tarik je, terus dia bersih. Nampak tak? Aku beli peti sejuk second hand. Lepas tu dia datang, dia tak bersihkan Tapi tak apalah, nama pun second hand kan. Tapi kalau kat rumah korang, peti sejuk ada macam peti sejuk aku beli ni, memang kotor macam gini, jangan risau. Semuanya boleh bersih. Kalau korang pakai air je, kau gosok-gosok, memang dia takkan hilang. Kau pakai je kitchen cleaner daripada sabun badang ni. Mak dah guna. Sebab tu mak tahu dia punya kesanan dia memang function. Memang function teruk. Yang ni kan kotor kan. Kau spray je. Kau spray macam gini. Lepas tu, kau ambil kain ni, kau lap. Nampak? Satu kali tarik je, terus dia bersih. Nampak tak? Tapi ini dah lama kesan dia kan. Kau spray lah lebih sikit. Nampak tak beza dia? Kalau kau guna kitchen cleaner ni dengan tak guna. Kalau kau guna air biasa, dia hilang. Tapi dia tak nampak macam baru. Ini dia tak untungkan warna tau. Dia lagi naikkan seri warna. Korang punya peti sejuk ni nampak seperti baru. Pula dia selamat tau. Kalau kau ada anak-anak kecil, kalau terspray kat surface-surface tu, semua selamat untuk anak-anak kita. Benda macam ni yang kita nak. Dah lah wangi bersih. Selamat pula tu.